Bukan hari ini tak sembahyang subuh, kemarin tak sembahyang subuh, dulu kemarin tak sembahyang subuh, minggu lepas tak sembahyang subuh, bulan lepas tak sembahyang subuh. Macam mana nak menghadapi waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Tadi Imam membaca ayat daripada surah Qaf. Ayat yang ke-19 daripada surah Qaf. Surah Qaf ni ada 50 ayat. Ayat itu berbunyi waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Bahawa malaikat maut akan datang berjumpa dengan kita, pasti akan datang berjumpa dengan kita. Maut yang kamu cuba lari daripadanya. Saya tak tahulah Imam baca tadi pun sesuai lah sebagai latar belakang kepada apa yang kita nak bincang dalam 45 minit ke 1 jam pada pagi ini, insyaAllah. Saudara yang mati sekalian, hampir setiap orang, setiap masjid, setiap surau, setiap rumah, bila menadah tangan ke langit, salah satu doanya ialah hujung-hujung biasanya, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Allah, matikan aku dalam mati yang baik. Apa mati yang baik? Bila malaikat maut datang mencabut nyawa Hasan Ali, waktu Hasan Ali berada di pembaringan maut nanti, apa dia? Diharapkan dia mati dalam husnul khatimah. Dia mati tatkala nyawanya dipisahkan daripada jasadnya, bibirnya, lidahnya, hatinya terbuka luas untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan ada pula segolongannya mati, mungkin saya, mungkin tuan-tuan, saat malaikat maut mencabut nyawa kita, nak pisahkan nyawa daripada jasad, punya sakit. Hadis mengatakan sakitnya orang yang nak mengembuskan nafas yang terakhir seperti ditusuk oleh 200-300 pedang. Tusuk, tuan-tuan, tusuk. Tusuk ni bukan sini, bukan sini. Tusuk di sini ni, tusuk 200-300 pedang. Hadis Nabi Muhammad SAW. Begitulah sakitnya perempuan yang saya muliakan. Tuan-tuan dan saya akan menghadapi situasi ini. No one is to be exempted. No one is to be exempted. Tak ada seorang pun akan dikecualikan. Yang umur panjang tidak dikecualikan, umur pendek tidak dikecualikan, maharaja dunia tidak dikecualikan, the paupers, orang yang paling miskin, fakir pun tidak dikecualikan. Orang yang sayang Allah tidak dikecualikan, orang yang derhaka kepada Allah pun tidak dikecualikan. Orang yang siang malam bagi khidmat kepada ibu dan ayah tidak dikecualikan. Orang yang derhaka siang malam kepada ibu dan ayah pun tidak dikecualikan. Orang yang datang masjid tidak dikecualikan. Orang yang tidak berniat dan tidak seronok untuk datang ke masjid pun tidak dikecualikan. Artinya maut, waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Sebagaimana tadi yang dibacakan Ustaz Nazif tadi baca, sedap. Kalau tuan-tuan faham dalam ayat itu tadi dan surah Qaf itu, zaman Nabi, zaman sahabat dah bercucur-cucur air mata bila membaca itu, bercucur-cucuran air mata. Hingga dikatakan imam membacanya sampai tak tahu imam baca apa dia, sebab tangisannya mengatasi bacaannya. Kita di Pekanbaling, tuan-tuan nangis tadi.
Tuan-tuan ada merasakan roh. Waja'at sakratul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Tuan-tuan rasakan roh itu. Itu yang datang ke Masjid Pekan Bali, yang tak datang, yang masih tidur lagi. Jam saya sekarang ni pukul 6.38, yakin hari ni hari Sabtu, tak kerja hari ni. Masih tidur lagi. Menantu masih tidur lagi, anak masih tidur lagi, isteri masih tidur lagi. Inilah yang berlaku. Yang datang masjid ni 1%. Sekuat-kuatnya 3% of the total population in that particular area, one particular area, the one that going to the most is about 2-3% saja. 2-3%. Saya dah buat kajian dah, ustaz-ustaz dah buat kajian dah. Saya dah bersyarah ni 48 tahun tuan-tuan ni. Yang datang ke masjid ni 1-2% ni tuan-tuan, 1-2%. Mana yang lagi yang 95%, mana yang 97%? Ada setengahnya anak kita, suami kita, isteri kita sampai lepas dah subuh, tuan-tuan. Lepas subuh. Bukan hari ini tak sembahyang subuh. Kemarin tak sembahyang subuh. Dulu kemarin tak sembahyang subuh. Minggu lepas tak sembahyang subuh. Bulan lepas tak sembahyang subuh. Macam mana nak menghadapi? Waja'at sakratul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid.